Salam dan hai semua. Jadi hari ni saya buatkan kek batik. Satu untuk kawan-kawan mak saya dan satu lagi untuk saya berikan kepada pelajar-pelajar saya di sekolah. Sebab hari tu saya memang ada buat satu quiz lah. And I promise them kalau semua dapat betul ataupun separuh daripada kelas dapat betul, so I'm gonna give them kek batik indulgence. So here I am hari ni. Saya bake kek batik indulgence untuk anak murid saya di sekolah. You know, they were so happy, alhamdulillah. Dan ini adalah kali pertama mereka rasa kek batik Mr. Okay, some of you I know, some of you mungkin akan fikir saya ni banyak kali buat kek batik untuk student. Mind you that student saya ni ramai. Jadi saya akan pilih group of students ataupun kelas mana yang saya akan buat kek batik. Okay, yang pastinya adalah murid yang berbeza lah, supaya semua dapat sama rata. InsyaAllah dia akan ingat kenangan ni sampai bila-bila. Dan ini adalah sebenarnya adalah galakan daripada saya sendiri untuk mereka belajar lebih rajin, supaya mereka terus perform dan buat yang terbaik, terutama dalam subjek yang saya ajar, iaitu subjek bahasa Inggeris. Dan cikgu doakan agar semua murid-murid cikgu ni berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Thank you, Mr. Ali. Thank you, Mr. Ali. Okay. Thank you, Mr. Ali. Sedap tak kek Mr. Ali? Sedap sampai syurga. Oh yeah, okay.